Baru tahu dekat Seri Kembangan ni ada kedai makan yang raja segala jenis sup. Mana lagi kalau bukan Sentak Bro dekat Bandar Putra Permai je. Sentak Bro ni specialities kita dekat sini adalah menjual sup. Antaranya sup giabok, sup tulang rusuk. Kenapa nama dia Sentak Bro? Kuat sentak Saya ni antara orang yang kuat sentak lah. Lagi best bila malam lorong tengah siap penuh dengan meja dan lampu-lampu. Memang vibe makan tu rasa macam dekat food fest. Banyak sangat menu best, tapi antara yang korang wajib cuba mi tulang rusuk dia. Daging dah lah lembut gila. Kuah pekat berempah. Rasa daging serap terus dalam mi. Memang terangkat bang. Nasi air special ni pun unik macam bubur gitu. Lauk dia meriah betul. Ada ayam, daging, siap perut lagi. Selain sup, dorang ada nasi lemak juga tau. Lauk sotong celup tepung ni wajib ambil. Rangup betul. Sotong pun selambak Nasi lemak tulang rusuk pun kena try juga. Mesti jarang kan jumpa combination macam ni. Makan dengan sambal pedas manis. Korang yang peminat tulang confirm takkan cari tempat lain. Bukan tu je, Char Kway Teow udang pun antara favourite juga tau. Udang dah lah fresh gila. Manis sampai ke kway teow. Untuk makanan sampingan, kita orang order keropok lekor yang garing dekat luar tapi kenyal dekat dalam. And Poppy ada gel yang banyak gila inti bergedel dia. Makan dengan cili kicap pula tak cukup sepinggan. Air dekat sini semua jambu-jambu. Thai tea tarik float ni siap ada aiskrim. Buih melimpah. Memang kau gila. Jus tembikai ni pun ngam untuk segar tekak. Serius cakap, sekali makan dekat sini confirm teringat-ringat. So, tunggu apa lagi? Ajaklah family atau kawan-kawan korang yang kuat sentap tu makan dekat Sentak Bro.